Rahman-Rahim and hi, good morning. Okay, saya hari ni 13 hari bulan Disember, hari Sabtu, hari last kelas untuk di semester. This is the last class untuk di semester untuk student-student internship saya. Dan ini sebenarnya hari ni adalah hari terakhir kelas mereka bagi yang ambil Master of Counselling. They've done it. Dah habis internship, maknanya dah habis belajar. Dan mereka hari ni ada presentation. InsyaAllah kalau semuanya berjalan seperti yang dirancangkan, convocation mereka akan dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 2026, insyaAllah. Okay, now guys, saya sebenarnya dapat idea lah 2 hari lepas tentang satu research paper yang saya nak buat. Ianya tentang everyone's communicate, few connects. Okay, ini adalah daripada buku John C. Maxwell. Saya dah baca buku ni dah lama tetapi bila duk pergi dekat rak buku 2 hari lepas, rasanya boleh saya buat satu kajian ni dengan tim communication kita di Faculty of Social Sciences and Humanities. Ianya tentang bagaimana kita melihat communication tu, semua orang berkomunikasi, tetapi tak semuanya mereka berhubung, connect. So inilah yang kita nak tengok apa sebabnya. Okay, you communicate secara dalam talian ataupun berhadapan, tetapi you are not even connecting with each other. Okay, dia punya impact tu tak ada. So ini yang kita nak kaji sebenarnya, sebab apa. Mungkin faktor sekadar nak berkomunikasi tentang kerja, tak ada lebih daripada itu. Saya bagi informasi sekadar itu saja, tak lebih daripada itu. No further sharing required. Adakah ianya juga berlaku kepada perbezaan peringkat umur? Mungkin orang dewasa they okay with connecting with each other, tetapi kanak-kanak ataupun budak-budak sekolah ataupun remaja-remaja, mereka kurang on this connecting within the communication part. Okay, so ini yang saya nak kaji ni sebenarnya. Okay, 2026 banyak benda nak kena buat, banyak research nak kena buat. Semuanya ada idea now untuk menulis. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.